welcome back to TA Vlog. Kita nak bawa adik TA datang IOI. Kita kat IOI lah. Yelah. Kita nak bawa Nadira pergi IOI. Saya dari Taipei. Saya nak kenal. Saya nak buat challenge food. Challenge colour. Oh. Okay, blur ke? Okay, hari ni kita nak cari makanan guna apps Pink ni. So baru kita tahu kita nak cari warna apa. Nadira nak warna apa? Nara nak warna pink. Pink. Okay, pink. Kalau akak warna biru atau hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Pink. Okay, so Nadira akan cari makanan. Congratulations. Pink. Congratulations. Pula kita nak challenge. Biru. So Nadira akan cari makanan warna pink saja, and TA akan cari makanan warna biru saja. Rasa Nara dah jumpa warna pink. Love you. Tak tahu siapa. Okay, satu. Kenapa Nadira suka warna pink? Sebab warna pink dia macam banyak barang-barang yang warna pink dia cute. Warna dia soft. Patutlah. Tu pink tak nak? Ni pink. Okay, pink. Himalayan lover. Pink. 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 Tapi Nara tak suka strawberry lah. Tak suka disebabkan pink Nara ambil. Pink. Oh, yogurt. Okay, ni boleh. Dia tak rasa sangat strawberry. Pink. Pink. Nara. Yang ni boleh ke? Tapi untuk Roxy, bukan untuk Nara. Bolehlah, bolehlah. Nanti kita try Roxy berak strawberry. Dia pink. Pink. Bolehlah. Pink. Sebab yang ni macam lagi pink ni. Lagi pink. Satu kita tak pernah try. Okay, nanti kita try. Tidak tahu. Kita untuk Nara yang tak makan pedas. Ya ke? Yelah. Pink, 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 pink for life. Dah, Nara dah habis dah semua warna pink. Nara dah beli dah semua yang Nara nak ada dalam ni. Dah cukup dah? Tadi dah? Cukup lah. Ya. Okay, sekarang giliran TA pula. Warna biru kan tadi kan? Ya, warna biru. Tapi biru banyak. Kenapa? Biru banyak lah. Itu biru. Itu biru. Itu biru. Okay, kita ada biru. Yogurt lah kecilnya. Tak ada yang besar tu. Ni ada yang besar. Ambil yang besar je lah. Baru menarik kan. Next. Nak cari apa lagi? Yelah, okay, TA akan ambil yang ni juga. Sebabnya TA memang suka minum Yakult. Soalnya TA ambil warna merah. Tapi hari ni sebab challenge warna biru, kita ambil warna biru. Biru ke purple? Yang ni combo. Biru dah. Okeylah. Siapa suka? Boleh lah, ambil je. Nadira ni. Dah berapa Dah lebih 10 dah. Tengok ni kan. Macam tengok-tengok dah. Dah kenyang lah. Oh ni lah. This is my favorite snack. Mana biru? Biru ni. Perlu ke tidak cari biru? Perlulah cari biru. Kat mana biru ni? Tak larat lah cari biru. Nak tidur lah. Mana biru? Aduh, tak larat lah cari biru ni. Selesa lah cari biru ni. Biasalah tu kalau biru. Ini mana apa ni? Ada biru. Oh, biru. Ini bukan yogi tu. Yogi kan? Apa tu? Yogi? Agensi sekarang ni tak faham lah lawak diorang. Yogi untuk ibu-ibu mengandung kena yogi. Oh ya. Itu kat yogi, itu yoga. Okay, dah kot kan? Macam dah je, macam banyak je. Dah kot. Kita rasa dah cukup dah kot. Macam dah penuh je ni. Dah lah, kita boleh pergi bayar dah kot. Kita orang nak bayar-bayar. My sugar sister bayar. Nara rasa berapa? Nara rasa dalam 200. 200? Haa. 250 sen. 50 sen? Haa. Maka 180. 180. Okey, kita dah bayar. So total dia 165. Yay. So saya menang.
working macam- tak? So dekat dengan akak tadi akak tekan 150. Nanti Sekarang dia 106. Tak, Sekarang 200. 250 sen. Okey lah. Hai guys, so sekarang kita dah sampai rumah. Kita dah layout semua makanan kita beli tadi. So inilah hasilnya. Ni, warna pink kita ada buldak ramen, ada sour candy, ada marshmallow strawberry, ada air kotak yogurt. Oh, ini apa? Ini untuk Roxy. Tak payah, toing. Tu kita ada konjac jelly. Lepas tu yang warna biru. Warna biru kita ada keropok, kita ada Oreo, kita ada yogurt juga. Lepas tu kita ada Lay's keropok. Favorite saya, kita ada keropok. Lepas tu kita ada keropok roller coaster. And Ni favorite Nara. So jom kita rasa semua makanan ni. Jom. So. Lepas tu dia kena main. Awesome. Okay. Alamak, kenapa ni So, dah gelap lah kita hari mula ni? dengan warna biru dulu. So, kita ambil yang ni lah. Dia ada 3. Sama rupa Ya, kita betul. beli. Mana satu lagi? Oh ni. Dia ada 3. Dia bukan satu. Kita rasa yang Oreo dulu. Kita mesti kenyang makan biskut je hari ni. Sedap juga. Vanilla flavor tapi manis sangat kan? Haa 5 ke 10? Sebab manis sangat. Sebab satu Oreo. Cepat muak. Kita rasa Pocky pula. Oh, dia ada satu je. Kalau Oreo dia ada banyak. Kita rasa Pocky pula. Nah, ush, dah ambil lagi. Alamak, tak pernah Tangan kiri. Tak elok makan pakai tangan kiri. Tukar. Ini sedap. Okay. Bukan. Banyaknya nak makan. Untuk Pocky kita bagi 8/10. 7/10. Next, kita buka Yogi. Oh, ni Oreo. Oreo juga. So ni Oreo campur vanilla. Okay, kita nak makan Yogi pula. Yogi ni macam ni. Semua biskut dia sama je. Just layer dengan biskut. Dia ada biskut. Lepas tu dia layer dengan flavor ni bukan vanilla. Dengan Oreo. Ini okey lagi lah nak bagi. Tapi I takkan beli dah. Tak suka. Ni rate berapa? 8. Oh, paling sedap ke? Bagi Nara macam boleh lah. Tapi tadi tu macam manis-manis sangat. Ya. Kita rasa warna pink pula lah. Tak habis lagi biru. Mari ke? Nak air lah dah harga lah. Besok ni kita nak try Yakult. Kita rasa Yakult pula. Yakult 10 botol kat saya pun boleh. Yang ni kita bagi 10 tak buat lagi. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matangnya. Dia. Sedap. Ini memang sedap. Ini 100/10. Betul. 100/10. Digemari orang ramai. Keropok ni, keropok muzik. Kalau dalam kereta wajib makan. Sebab dia macam bosan-bosan lepas habis. Daripada tak nak makan dia boleh lock balik. Dia boleh pip. Dia boleh dia ada benda ni. So dia simpan. Tak suka lah vanilla. Kenapa semua warna biru macam vanilla? Sebab coklat campur vanilla. Tak packaging kat warna biru Baru semua sedap. macam vanilla. Jadi favourite saya. Yang tadi tu kita rate yang music ni kita rate 8/10. 5/10. Oh, lama tak suka. Sebab apa? Muak. Muak. Kita dapat cheese. Yang ni dulu favourite. Tapi Mak tak bagi makan. Sebab dia banyak apa? Banyak pewarna satu. Yang ni kita Tak elok lah Idris. Yang ni tak payah rate dah tahu. Ini 500/10. 500 ke? Favorite. Berapa? Naram 8. Korang kalau nak tengok kita makan banyak lagi warna lain, jangan lupa subscribe. Okay? Dan korang boleh komen lagi. Boleh Yeah. request. Okay, next kita nak rasa yang ni lah. Yang ni pun sedap. Keropok Lay's. Ini garam dengan cuka. Ini pun sedap. Kita rasa. Tapi kalau Nara tak suka taste. Kurang. Aku rasa lah. Ini favourite saya. Dengan abang-abang. Nara tak. You must try Nara this potato je. Try this. Dia besar. Wow.
Dia rasa cuka. Kan? Masam-masam kan? Jangan rasa cuka dan dia tak Rasa. banyak sangat lah. Ya. Dia rasa tu. Like. Dia macam original tapi tambah cuka. Yang ni 10/10 sebab tak muak. Ni tak tahu, dia tak pernah nampak dan tak pernah Hancur. jumpa. Ni Oishi Pancos. Ni makanan Oishi. dari negara apa? Oh, Indonesia ke? Kita rasa. Oh, tengok. Oh, dia macam nachos. Cicah dengan Bubur daging, ketumbar. surprisingly so sedap. Sedap. Dia sumpah sedap. Tengok Netflix ni habis. Okay, so kita nak rasa yang ni pula. Walaupun dia lain-lain saiz tapi rasanya sama je kot. Kita nak buat yang kecil je lah, bukan yang besar nantilah. Nara minat yogurt. So, yang ni mesti tak mengecewakan. Kita rasa. Tapi Nara suka yogurt murah. Yogurt yang Saya sebab tak kat luar. sedap. Yang ni sedap. Sebab saya suka tawar. Kalau tambah dengan buah-buah ke lagi Sedap. cranberry oat cookies. Yang ni pun rasanya macam bagus sebab dia Kenapa? cranberry. Ya. Oh, so dalam ni macam Wow, ni. ia kan besar Macam punya. ni. Oh, okay, Mi. Kita rasa. Oh, dia kecil-kecil. Boleh tak dalam beg. Oh, setiap packaging dia ada satu cookies macam ni. Satu ke dua? Satu. Tu tak macam biskut baby. Sangat crunchy. Macam biskut baby. Saya bukan biskut lover. Dia dah habis. So sekarang kita nak review warna pink pula. Pink takkan mengecewakan, okay? Konjak ni. Yang ni favourite Nara. Dia macam tu. Oh, nak buat juga. Dia macam ni, ting ting. Yang dia makan 10 pun boleh. Sebab jelly dia rasa macam Dia rasa apa? kenyal. Mana Kenyal. Tu. Wow. Dia kenyal, sangat kenyal. Tengok ni. Tengok, dia tak putus pun. Amaran, belakang ni dia kata amaran boleh menyebabkan risiko tercekik tidak sesuai bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun. Ya, sebab dia terlalu kenyal. Ya. Kenyal kan? Sedut semua bagi dia tu. Betul. Baru satisfied. Gitu. Ler. 100/10. Wow. Ya. Sebab dia tak muak, dia very kenyal, very jelly, very juicy. Very juicy, very slimy. Kan ni pun Nara punya favourite kalau travel. Kalau mulut rasa busuk lah. Day one jadi YouTuber. Doakan saya jadi YouTuber yang berjaya. So macam ni. Jelas. Tapi Warna kuning. Pink je warna pink tapi seluruh warna kuning. kita nak try yang ni. Yang ni viral tau tapi Viral? kita baru nak try. Ha? Ya, yang ni sedap juga. Wow. Wow, macam squishy. Dia comel gila. Tengok ni, dia love and then dia kenyal. Before makan kita squish dulu. Nah. Dia bentuk love ke? Ya. Kenyal kan? Best rasa dia tak bosan. Aku kira sedap, ternyata sedek. Akak 6, Nera 7, 6, 7. Dia Nera, cepatlah 6, 7. okay, then Nara bagi akak rasa ni. Ni pun favourite Nara. Tapi Nara tak biasa lagi lah yang panjang-panjang ni. Nara selalu beli yang nipis-nipis. Yang rainbow tu kan. Tapi yang ni confirm tak mengecewakan macam tadi tu. Okay, makan yang ni je. Nampak dua. Anda buat challenge tak? Apa? Tutup mata sampai habis dulu. Okay, tak sama panjang tak? Nanti tipu. Sama banyak. Tengok tak sama. Tapi ni Nara punya. Gigit sikit. Tak sama panjang. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa menang? Oh, Nara menang. Tapi apa kunyah jalan? Nara makan semua. Macam makan getah tapi layan lah macam bosan-bosan. Kalau pening nak kita boleh makan sebut masak. Aku penting. Yogurt berry campuran. Dia campur-campur buah dia mix. Dia nama ni semua air dia sedap. Air anggur ke, dia buat air oren Air yang warna
hijau pun, apple pun sedap. Yang original warna biru pun sedap. Tengok saya tahu tau. Sebab dia sedap sangat. So banyak kan kalau buka dulu. Yogurt of course lah masam. Manis pun. Oh patut rasa susu. Ada ke? Dengan susu dan vitamin B6. Oh ada vitamin. Okay, next kita akan Dah kenapa dah? rasa Mr. Potato. Yang ni tak pernah try. Dia bola-bola. Tak pernah try. Bola-bola. Dan tak pernah nampak. Masa kita nak beli pun kena nampak kan? Tak tahu yang dah lama ke baru. Tapi ni mami. Oh, so dia bulat-bulat macam ni. Ni flavor carbonara, creamy carbonara. Bau dia sedap. Yang warna pink, makanan-makanan dalam dia kuning. Boleh lah. Sedap. Yang ni rasa dia, Kalau nak kita tengok, kau ambil batu. yang ni rasa dia tak pedas. Sesuai untuk budak. Budak pun sesuai. Dia tahu sebab semua ramen dia dah makan. Okay lah, itu je kot video kita pada hari ini. Korang komen video apa yang kita nak buat lepas ni. Maybe Konten warna lain ke? ya. Ataupun konten Squishy. Squishy. Yeah. Next, kalau korang nak tengok kita orang main squishy banyak-banyak, semua jenis korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe. Okay, itu je video kali ini. Bye. Bye.